Okay, baik. Selamat sejahtera kepada Puan Siti Sania. Nama saya Yutish Anadati Syakura dan hari ini saya akan membentangkan RPH saya berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan kesihatan, iaitu tahun 4 dan bidang adalah bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PS, di bawah topik kekeluargaan. Dan topiknya adalah unit 11 sayangi diri dan tajuknya adalah keluarga tu sayang di bawah topik menangani gejala sosial. Yang kandungan pula adalah 41.1 iaitu peranan diri sendiri dan juga ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga dan juga menangani gejala sosial, iaitu tanggungjawab ahli keluarga dan juga peranan ahli keluarga. Itu adalah dari segi standard kandungan. Seterusnya standard pembelajaran. Standard pembelajaran dia mempunyai 4.1.1 menjelaskan contoh gejala sosial dan juga membincangkan peranan dan juga tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani gejala sosial. Dan ia juga nilai kepentingan iaitu sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial. Objektif pembelajarannya adalah pada akhir proses ini murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 gejala sosial dan juga menjelaskan sekurang-kurangnya 2 daripada 6 peranan ahli keluarga dalam mengatasi gejala sosial. Kriteria kejayaannya adalah murid dapat menyerahkan sekurang-kurangnya 2 contoh gejala sosial dan juga murid boleh berbincang dalam kumpulan mengenai peranan keluarga dalam menangani gejala sosial. Baik, untuk saya indeksi, saya telah memilih aktiviti dadu ajaib itu. Guru memberikan dadu ajaib yang mempunyai gambar-gambar gejala sosial kepada murid untuk mengumpulkan dadu tersebut. Fokus pembelajarannya adalah untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid mengenai gejala sosial dalam kehidupan seharian dan juga menarik minat murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui pendekatan permainan. Okey, itu adalah dari segi fokus pembelajaran untuk saya indeksi. Untuk fasa perkembangan pula, aktiviti 1, saya telah memilih untuk menayangkan slide pembelajaran dan juga video berkaitan gejala sosial. Iaitu guru menayangkan slide pembelajaran dan juga menerangkan isi kandungan secara terperinci dan juga guru menayangkan video pendek berkaitan dengan gejala sosial dalam masyarakat. Dan murid menonton video dan juga mencatat maklumat penting tentang jenis dan juga punca serta kesan jenis gejala sosial yang berlaku. Untuk fokus pembelajaran pula, ia menghubungkan pengetahuan sedia ada dengan maklumat baru melalui video dan juga slide dan memahami punca dan kesan gejala sosial dalam masyarakat. Aktiviti yang kedua pula adalah pelaksanaan aktiviti mencari perkataan ataupun word search. Yang ini dapat mengukuhkan pemahaman murid mengenai gejala sosial, iaitu dari segi punca, kesan dan juga cara mengatasi gejala sosial tersebut. Dan ia juga dapat membantu murid mengenal pasti perkataan berkaitan dengan cara yang menurunkan dalam jenis interaktif. Jadi guru mengelakkan lebaran kerja aktiviti ini kepada setiap murid dan murid akan membaca arahan dan juga mencari perkataan dalam lebaran kerja tersebut. Aktiviti yang ketiga pula adalah pelaksanaan kuis interaktif. Untuk kuis ini saya telah memilih kuis untuk bagi standard pembelajaran ini. Jadi guru akan menayangkan soalan kuis di papan putih dan juga menggunakan LCD dan murid perlu menjawab menggunakan kertas ataupun apa-apa yang ada, dan guru juga akan membacakan soalan berkaitan jenis gejala sosial dan juga punca kesan gejala sosial tersebut. Jadi fokusnya adalah untuk murid memahami gejala sosial dengan baik dan juga membantu untuk mereka menjawab kuis tersebut. Baiklah, untuk yang fasa penunjang pula, saya telah memilih aktiviti menghasilkan peta bedah. Jadi murid perlu menghasilkan peta bedah yang berkaitan dengan topik gejala sosial. Jadi setiap kumpulan akan diberikan satu kertas maju. Jadi mereka akan membentangkan persembahan mereka di hadapan kelas untuk kepada semua murid-murid. Baiklah, untuk penutup pula, bagi aktiviti refleksi dan juga pembelajaran, saya telah memilih aktiviti sesi soal jawab bersama dengan murid-murid. Jadi guru akan mengadakan sesi soal jawab berkaitan dengan topik ini. Jadi guru juga akan memberikan tugasan mudah berkaitan dengan peranan gejala sosial yang boleh menangani dalam masyarakat kehidupan harian. Bagi pentaksiran pula, saya telah menyediakan beberapa lembaran kerja untuk murid dan guru akan memuat naik lembaran kerja tersebut dalam Google Classroom. Nanti murid-murid akan menyiapkan tugasan tersebut. Itu adalah dari segi pembentangan RPH saya. Okey, baik, selamat sejahtera semua murid-murid. Selamat sejahtera. Anda semua sudah bersedia untuk belajar topik ini? Ya, cikgu. Ada apa-apa teka ke? Boleh teka ke apa yang kita akan belajar hari ini? Sesiapa boleh teka? Tentang keluarga. Tentang? Keluarga. Ya, dari topik keluarga sayangku, tetapi kita akan fokus kepada menangani masalah gejala sosial. Boleh belajar semua? Boleh. Okey. Terima kasih semua. Okey, ini adalah nama saya Yutish Anadati Syakura
Dah boleh panggil saya Cikgu Intish. Okey. Okey, baik. Untuk objektif pembelajaran di akhir pengajaran, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 contoh gejala sosial, dan mereka juga dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 peranan ahli keluarga dalam mengatasi gejala sosial ini. Okey, murid-murid sila beri perhatian. Sekarang kita akan buat set indeksi, iaitu aktiviti dadu ajaib. Jadi saya minta setiap kumpulan untuk hantar satu wakil ke hadapan untuk menggulingkan dadu dan juga membawa balik satu sampul kertas. Dalam sampul kertas itu ada beberapa kepingan gambar yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya minta setiap kumpulan untuk hantar satu wakil ke hadapan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Okey, cepat silakan. Ya, semua boleh pegang dalu ini, lepas tu menggulingkan. Ya, selepas jatuh, apa warna yang korang dapat tu, korang nak ambil sampul kertas tu lah. Jatuh, boleh ya? Okey, boleh ambil sampul kertas tu. Terusnya okey, dapat warna hijau ya? Terusnya awak boleh bawah. Okey, warna pink bawah. Okey. Anu teh kuning tu. Okey, baik. Warna putih pula. Okey, teh. Orang pedang ini. Okey, saya rasa semua sudah dapat kan? Masuk saya. Boleh letak dekat sini boleh. Salah. Dua. Boleh letak di sini. Oh, ada tak? Boleh letak sini. Okey. Okey, kamu sudah ada? Okey. Bagus ya, kumpulan yang sudah siap tu. Bagus. Okey. Okey, baik. Okey, semua sudah siap ya? Kumpulan mana belum lagi? Okey ya. Okey. Okey, baik. Sekarang boleh bawa yang wakil tadi tu. Boleh? Okey, semua minta perhatian. Yang wakil tadi tu bawa kan? Boleh bawa balik yang hasil tu. Okey. Bawa ke depan kelas murid-murid. Okey, bawa ke depan. Okey, hati-hati ya. Jaga keselamatan. Ya. Siapa dia? Mari. Semua boleh tunjuk ya kepada murid-murid kawan-kawan anda. Okey, baik. Mari-mari semua tengok sini. Okey, apa yang anda boleh lihat? Boleh baca ke semua? Dia bully. Buli. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, jaga. Yang keempat, okey, baik. Apa aktiviti semua ni dikatakan sebagai bagus murid-murid. Okey. Okey, terima kasih ya. Okey, hari ni kita akan belajar tentang gejala sosial ya. Okey, menarik tak? Menarik. Masa boleh gaduh menarik kan? Okey ya.
Okey, baik pelajar. Okey, murid-murid, untuk fasa perkembangan saya akan melayangkan tayangan slide pembelajaran dan juga video-video berkaitan dengan gejala sosial ya. Okey semua murid-murid. Okey, satu orang boleh tolong bacakan? Apakah itu keluarga merupakan sekumpulan manusia yang berguna karena tanya bicara. Okey, baik. Jadi sebelum kita menuju terus kepada topik gejala sosial, kita kena faham dahulu apa itu keluarga. Keluarga merupakan satu sekumpulan manusia yang mempunyai hubungan melalui perkahwinan dan juga pertalian darah ataupun anak. Jadi kita semua ada keluarga kan? Jadi kita perlu hargai dan juga menyayangi keluarga kita dalam setiap masa. Ya. Okey, itu adalah maksud bagi keluarga. Okey, tahukah anda keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk pribadi seseorang, iaitu ia dapat memberikan nilai-nilai murni kekeluargaan yang tidak dilupakan menyebabkan berlakunya gejala sosial di kalangan remaja. Jadi di sini pelajar dan juga murid-murid, keluarga memainkan peranan penting dalam menangani masalah gejala sosial ini. Jadi apabila kita menanam nilai-nilai murni, kita tidak akan terlibat dalam gejala sosial. Kalau kita tidak mengaplikasikan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita, kita akan terlibat dalam betul gejala sosial. Okey, murid-murid, apakah itu gejala sosial? Okey, sesiapa boleh beritahu tak ini gejala sosial apa? Mat rempit, lumba haram. Lumba haram. Ya, betul. Yang ini adalah aksi lumba haram yang semakin hangat dalam golongan remaja lah. Jadi boleh tolong cikgu tak untuk bacakan maksud gejala sosial sesiapa? Boleh ke? Jamuna, boleh? Gejala sosial merujuk kepada tingkah laku negatif dalam masyarakat yang melanggar norma, nilai moral dan undang-undang. Ia sering berlaku dalam kalangan remaja dan boleh memberi kesan buruk kepada individu, keluarga dan masyarakat. Okey, baik murid-murid, itu adalah maksud gejala sosial. Jadi gejala sosial ni dia lebih kepada sikap-sikap negatif ya. Dia tidak bersikap disiplin, dia tidak ada nilai moral. Jadi dia sesuka hati akan melanggar peraturan apa yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Apabila kita melanggar peraturan yang dalam kehidupan harian kita, kita terlibat dalam gejala sosial ini. Jadi dia memberikan kesan buruk kepada individu, keluarga dan juga masyarakat. Jadi gejala sosial ini memainkan peranan penting ya dalam kehidupan kita. Okey, baik murid-murid, kita tengok kepada contoh-contoh gejala sosial. Okey, contoh-contoh gejala sosial pertama sekali adalah bully. Seorang tolong bacakan ke situ. Perbuatan menyakiti orang lain secara fizikal seperti memukul atau menendang atau secara lisan seperti menyindir atau menusuk. Okey, baik murid-murid. Saya rasa semua orang tahu kot bullying ni. Ada tak sesiapa pernah buat bully? Ya. Ha? Ada ke? Ada. Aduh, okey, tak apalah. Saya maafkan. Lepas ini jangan pulang. Dah bukan bully, dah kena bully kan. Bully macam mana? Terus Okey, sekarang kita tengok satu video ya berkaitan dengan bully. Baik murid-murid, siapa tolong baca? Perbuatan menyedut bahukan atau bahan kimia lain untuk mendapatkan benda bahaya yang boleh membahayakan kendaraan. Okey, sebab itulah hidup kami mungkin dia tak berapa terkenal dalam golongan remaja, tetapi dia juga berlakulah satu gejala sosial dalam kalangan murid-murid. Jadi anda perlu ambil perhatian sikit. Okey, seterusnya adalah konten sekolah. Konten sekolah ini merupakan satu aktiviti tidak ada di sekolah tanpa kebenaran atau alasan yang munasabah. Semua murid tahu kan konten sekolah? Okey. Okey, lepas tu lumba haram. Okay, lumba haram ni adalah aktiviti lumba haram motosikal atau kereta secara haram di jalan raya tanpa mematuhi undang-undang dan juga membolehkan membahayakan nyawa kita lah. Seterusnya merokok. Okay, merokok ini tabiat mengisap rokok yang boleh memudaratkan kesihatan diri sendiri juga orang sekeliling lah. Jadi korang nampak orang yang merokok tu jangan pergi dekat sana lah. Ambil jarak sebab nanti korang akan jadi passive smoker lah. Okay, ya. Okay, seterusnya adalah penyalahgunaan darah. Dia menjadi biasa lah dalam kalangan remaja, tetapi kita perlu sentiasa sedar dan juga ambil jarak dan juga tidak terlibat dalam penyalahgunaan darah ini. Jadi kita lihat satu video lah tentang darah. Boleh ada boleh. Sekejap, Bil. Buat lagi. Dah.
Ya, tak boleh duit. Potong lah, cuma. Awak yang buat makan. Ada di sini. Ayah kena usah jadi kahitnya. Soalnya cepat ya. Baik-baik. Jawab tu. Apa jangan Jadi murid-murid jangan sesekali cuba bahan data ini ya dalam kehidupan anda. Dia akan membawa faedah kepada anda semua. Okey. Ini adalah video yang berkaitan dengan hidup kamu ya. Semua orang juga sampai tetapi ada juga yang ada dalam ada kamu hidup data atau sudah ini adalah gejala sosial lumba arang ya. Murid-murid. Okey murid-murid, seterusnya kita lihat kepada topik punca-punca berlakunya gejala sosial ini. Apakah puncanya? Okey, Semita boleh baca, tolong cikgu. Ibu bapa sibuk bekerja, anak-anak akan dapat contoh sekolah ibu bapa. Ibu bapa sering bertengkar dan bergaduh, anak-anak keliru dan tiada tempat beruntung. Pengaruh rakan sebaya, kawan yang punya tabiat buruk boleh mempengaruhi seseorang untuk melakukan perkara yang salah. Okey, baik murid-murid, ini adalah punca-punca dan gejala sosial. Pertama sekali, ibu bapa sibuk bekerja. Jadi kebanyakan ibu bapa pada hari ini mereka sangat sibuk dekat kerja kan. Jadi mereka mengabaikan anak-anak mereka dan tidak mengawasi mereka. Jadi anak-anak mereka akan terabailah sebab dia orang tak ada sokongan. Jadi mereka ambil kesempatan ini untuk terlibat dalam gejala sosial. Seterusnya, ibu bapa sering bertengkar dan bergaduh. Ini merupakan masalah rumah tangga lah ya. Jadi itu pun satu punca. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Jadi anda perlu memilih rakan sebaya yang baik untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial. Okey, punca yang seterusnya siapa? Iria boleh ke? Tolong baca. Pengaruh media sosial, menonton kandungan yang tidak sesuai boleh menyebabkan seseorang meniru perbuatan negatif seperti juga haram atau penyalahgunaan darah. Kurang didikan agama dan moral, tanpa ajaran nilai-nilai baik, seseorang mungkin tidak dapat membedakan antara perkara yang betul dan salah. Tekanan hidup, menghadapi tekanan seperti masalah keluarga, kesedihan atau ingin melepaskan perasaan marah dan kecewa. Okey, terima kasih ya. Okey, itu adalah dari segi punca-punca gejala sosial.
anda ambil perhatianlah, nanti akan ada pembentangan. Jadi anda boleh mencatat kata-kata kunci ini. Okay, boleh ya murid-murid? Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita gerak kepada fasa perkembangan, iaitu aktiviti 2. Jadi sekarang cikgu akan bagi satu aktiviti cari perkataan lah kepada anda semua. Jadi kita ada 4 kumpulan kan? 1, 2, 3, 4. Jadi saya akan bagi lembaran ini. Anda perlu carilah perkataan berkaitan dengan gejala sosial. Boleh ke murid-murid? Boleh. Saya berikan masa selama 3 minit je murid-murid. Okey. Okey, baik. Bagus kumpulan 2. Okey. Bagus ya. Okey. Okey, baik. Okey, sudah ke kumpulan 1? Sudah. Okey, sudah siap. Okey. Mana? Tiga. Tiga bagi dulu. Kita mantai bagi dulu pada nama ini. Okey. Terima kasih. Bagus. Okey, bagus murid-murid. Semua sudah siapkan ya? Berikan tepukan kepada semua. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, ini adalah jawapannya. Tapi anda semua sudah menjawab dengan betul ya. Okey, kita bergerak kepada kesan-kesan berlakunya gejala sosial. Okey, baik. Boleh tolong cikgu bacakan kat sini? Kesan kepada diri sendiri, kesihatan terjejas, penyalahgunaan darah, merenggut dan hidup yang boleh merosakkan tubuh badan. Yang kedua adalah masa depan akan menjadi gelap. Penyalahgunaan darah, merenggut dan hidup yang boleh merosakkan tubuh badan. Dan yang ketiga adalah di ruang sekolah agar berbeda. Murid yang melakukan kesalahan serius seperti buli atau rumah haram boleh digunakan tindakan tegas oleh pihak sekolah dan undang-undang. Terima kasih murid. Okey, seterusnya pesan kepada keluarga. Pesan kepada keluarga membawa kesedihan kepada ibu bapa. Ibu bapa akan merasa kecewa dan sedih jika anak mereka terlibat dalam gejala sosial. Yang kedua, hubungan keluarga akan menjadi renggang. Anak yang selalu melakukan kesalahan tidak dihormati oleh keluarga dan bisa bergaduh. Okey, terima kasih. Jadi anda sudah tahu kan, ada 2 kesan ya. Pertama sekali, kesan kepada diri sendiri, kesihatan terjejas, masa depan akan gelap, di ruang sekolah dan juga kepada masyarakat. Membawa kesedihan kepada ibu bapa lah, keluarga, dan juga hubungan keluarga juga dekat. Baik, itulah dari segi kesan-kesan. Jadi sekarang kita gerak kepada cara-cara mengatasi gejala sosial. Anda semua bersedia ke murid-murid? Ya. Okey. Cara yang pertama, peranan ibu bapa, iaitu memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anak-anak. Dan yang kedua, peranan sekolah, iaitu mengadakan kempen kesedaran tentang bahaya gejala sosial. Dan juga yang ketiga, cara yang ketiga adalah dari segi masyarakat, itu mewujudkan program kemasyarakatan seperti gotong royong dan juga sukan bagi mengisi selama remaja. Dan juga peranan kerajaan. Peranan kerajaan dari segi menguatkuasakan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam gejala sosial lah. Jadi murid-murid, saya minta anda semua ambil catatan sedikit lah, sebab nanti akan ada persembahan. Jadi anda semua beri perhatian lah. Boleh ke murid-murid? Boleh. Ada soalan ke? Ada soalan ya? Jelas. Baik. Okey, murid-murid, seterusnya kita lihat kepada cara mewujudkan sokongan positif dalam keluarga. Okey, siapa dia? Okey, cikgu. Okey, Bina, tolong baca. Okey, pertama meluangkan masa bersama dengan mengamalkan komunikasi berkesan. Kedua, memberikan kasih sayang dan sokongan emosi dengan menyediakan persediaan rumah yang harmoni. Ketiga, mendidik dengan nilai dan positif dengan mengawal pergaulan yang
baik, terima kasih ya. Nah, itu adalah dari segi cara-cara ya mewujudkan sokongan positif ya dalam keluarga. Jadi cara-cara ini akan dapat menambahkan nilai kasih sayang dalam keluarga dan juga dapat menanam nilai-nilai positif lah dalam diri ahli keluarga. Jadi apabila mereka mendapat nilai-nilai positif ini akan dapat mengelakkan mereka terlibat secara terus dalam gejala sosial ini. Okay, baik, murid-murid, sekarang kita akan pergi ke fasa perkembangan. Itu aktiviti ketiga, aktiviti quiz interaktif. Okay, kita akan buat quiz di quizzes ya. Boleh ya. Okey, kumpulan satu, seorang. Okey. Jawab quiz. Apakah usaha utama seorang terlibat dalam gejala sosial? Berpengaruh rakyat sebagai yang penting. Betul ke? Betul. Okey, betul. Okey, yang ketiga kumpulan dua, seorang murid. Okey, siapa? Sambil ya, boleh? Boleh. Apakah kesan gejala sosial terhadap penyuluh? Tak pesan. Kesihatan terjejas dan prestasi akademik. Okey, betul ke murid-murid? Betul, cikgu. Okey, baik. Okey, yang ketiga kumpulan ketiga siapa? Apa dia? Boy. Betul ke boy? Okey, betul. Berikan tepukan. Boy. Okey, yang keempat, kumpulan keempat. C. Apa dia, baca soalannya? Bagaimanakah ibu bapa boleh mewujudkan sokongan positif dalam keluarga? Si melakukan masa bersama dan mengenal masalah. Okey, baik. Baik, betul. Betul, bagi tepukan kepada. Okey, yang terakhir, kuis yang terakhir siapa yang jawab? Apakah kesan gejala sosial dapat Apa dia? A. Okey, baik. Betul ya, semua sudah betul. Berikan tepukan pelajar. Ya. Kita semua faham lah. Ha? Okay, baik, kita sudah selesaikan kuis. Seterusnya kita pergi kepada fasa kemuncak. Okey, baik pelajar, semua minta perhatian. Sekarang kita akan buat satu aktiviti penghasilan per minda. Jadi tajuk pembentangan kumpulan untuk kumpulan satu, punca-punca berlakunya gejala sosial. Untuk kumpulan kedua, kesan-kesan gejala sosial. Kumpulan ketiga, cara-cara mengatasi gejala sosial. Dan kumpulan keempat, peranan ahli keluarga dalam mengatasi isu gejala sosial. Okey, sekarang saya akan bagi kertas majung ya kepada anda. Jadi anda ikut tajuk-tajuk dan depan slide itu, buat satu foto minda.
Kita tahu itu kan. Kita jadi tidak mau. Aku yang kena saya Okey, semua selesai ya? Okey, baik. Murid-murid semua sudah selesai ya? Sudah. Okey, sekarang saya nak minta kumpulan satu antara dua orang wakil lah. Saya kumpulan antara dua orang wakil untuk datang hadapan dan bentangkan. Boleh ya? Satu orang pegang lah. Okey, semua beri perhatian. Okey, semua ya, ini adalah punca-punca berlakunya gejala sosial. Boleh ya semua? Boleh faham tak? Boleh, Okey, berikan tepukan ya. Okey, kumpulan dua. Okey, baik, baik. Soalan saya kepada semua, dapat kami berikan adalah kesan tentang gejala sosial. Yang pertamanya adalah tertutup dalam pelajaran, berbudi diri sendiri dan keluarga terjejas, dan juga berdiri dari golongan masyarakat serta mengalami tekanan emosi dan konflik dalam rumah tangga. Okey, baik, terima kasih. Berikan tepukan. Okey, kumpulan yang ketiga. Okey. Tak nampak langsung. Untuk cara mengatasi gejala sosial yang pertama yang dapatkan didikan agama ada moral sebagai gejala ini adalah penting supaya boleh mendapat pencegahan awal supaya menuntut perilaku yang betul pada masa depan. Yang kedua yang lakukan hobi ini adalah penting supaya dia ada masa lapang untuk buat bukan bila itu tak penting sekolah. Ini adalah penting supaya dia boleh sambung belajar dan yang akhirnya ibu bapa bagi kasih sayang yang mencukupi. Ini adalah penting supaya dia tidak pergi cari kasih sayang di luar. Okey, baik, terima kasih. Berikan tepukan. Okey, kumpulan yang terakhir. Ini adalah senjata yang pertama. Hari ini kami ingin membentangkan peranan ahli keluarga dalam mengatasi gejala sosial. Pertama, memberi kasih sayang. Kedua, mendidik anak sejak kecil. Ketiga, menjadi suri teladan yang baik. Keempat, memberi nasihat. Dan kelima, meluangkan masa bersama. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Baik. Okey. Okey, baik, terima kasih semua. Semua sudah selesaikan ya tugasan ya. Bagus. Okey. Baik, belajar. Okay, seterusnya kita lihat kepada sesi refleksi pada hari ini. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya dekat cikgu? Faham, cikgu. Berkaitan dengan topik tak ada ya? Cikgu. Okey. Okey, sekarang cikgu ada soalan lah nak tanya kepada anda semua. Okey, sekarang berikan
beberapa contoh kerja sosial. Okey, betul lembaran. Boleh. Ada. Rakam. Okey, baik betul. Okey, berikan punca berlakunya kerja sosial. Akan supaya Makanan hidup, pengaruh lakukan supaya. Okey. Yang terakhir, berikan peranan ahli keluarga untuk memberi nasihat, beri nasihat. Pendidikan. jadi kebenaran, Jadi, Pendidikan agama. pendidikan agama lagi, mengantar ceramah. tak ceramah. Okey. Beri teladan. Mengantar ini persaudaraan. Okey. Okey, bagi satu kesan. Beberapa kesan. Kesan kerja sosial. Akademik terjejas. Masa depan terjejas. Imej terjejas, bagus. Kehidupan terjejas. Okey, baik. Cepat tadi. Okey, murid-murid semua adalah jawapan yang betul. Okay, saya rasa gembira lah sebab anda semua sudah faham ya. Terima kasih semua. Okey. Seterusnya untuk pentaksiran, cikgu sediakanlah satu lembaran kerja berkaitan topik ini. Jadi cikgu mesti memuat naik ataupun upload dalam Google Classroom. Saya minta anda semua, setiap orang mempersiapkan lembaran kerja ini ya. Baik. Okey, jangan lupa ya semua. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Okey, baik. Terima kasih semua. Jadi okey, itu saja untuk jumpa anda minggu depan.